pagi semua. Okey, tajuk hari ini adalah kita nak belajar tentang lilitan dan luas bulatan. Okey, untuk nak belajar lilitan dan luas bulatan, kita perlu hafal formula. Okey, apa itu lilitan? Lilitan kita sudah belajar di part 5.1 iaitu bahagian-bahagian bulatan. Katakan ini bulatan anda. So garis yang berada di luar ini dipanggil sebagai lilitan. Okey. So di lilitan kita ada dua formula. Satu melibatkan diameter, satu melibatkan jejari. So sebenarnya mereka adalah sama. Okey, lilitan sama dengan pi, okey, D. D ini adalah diameter. Yang lepas cikgu sudah kata D adalah sama dengan 2J, 2 jejari. So maka kalau anda gantikan 2J ke dalam, maka you dapatlah 2 pi J. So biasanya saya akan minta pelajar hafal lah untuk 2 pi J. Okay? Jadi anda hafal lah 2. Mana satu nak guna itu kena terpulang kepada soalan. Kalau soalan bagi diameter maka kita guna pi D. Kalau soalan bagi jejari maka kita guna 2 pi J. Okay? Sambung lagi. Kita nak belajar tentang luas bulatan. Kalau luas bulatan rumus dia adalah pi J kuasa 2. So ini untuk luas bulatan. Jadi hafal formula, after that kita akan belajar bagaimana nak applykan formula yang ada. Okey. Yang sini. Kita nak menentukan lilitan bulatan. So hitung. Okey, hitung lilitan sebuah bulatan jika diameter adalah sama dengan 14. Oleh kerana dia bagi diameter. So masih ingat lilitan. Lilitan ada apa? Ada dua formula pi D. Lilitan ada lagi satu formula iaitu 2 pi J. Kalau dia bagi anda diameter, maka saya akan gunakan yang pertama ini iaitu pi D. Jadi lilitan sama dengan pi D. Maka gantikan. Pi sekarang guna 22/7. Darab dengan D. D anda 14. Sekarang boleh guna kalkulator tekan. You dapat 44 cm. Okey. Yang B ni dia bagi jejari. Dia bagi jejari maka saya gunakan yang kedua ni. So lilitan saya 2 pi J. So 2 kali dengan 3.142. Kenapa? Kerana sini sudah tulis guna 3.142. Okey. Jadi apa yang saya nak guna dia akan beritahu anda. Kalau dia tak tulis cikgu, kalau dia tak tulis pi nak guna berapa, anda akan guna 22/7. Jadi pi dia ada dua nilai macam ini. So kalau dia nak gunakan yang mana dia akan tulis. Kalau dia tak tulis, kalau tak tulis kita akan gunakan yang ini. Okey? So itulah keputusan dia. So bila anda tulis ini kalilah dengan jejari 21.3. Maka anda tekan kalkulator dapatlah 13.85 cm. Okey? Inilah jawapannya. Okey, seterusnya kita lihat contoh 7. Diberi lilitan sebuah bulatan ialah 88 cm. Hitung diameter dalam cm bulatan tersebut. Okey, kita diberi lilitan sekarang. Kita nak cari diameter. So, lilitan kita, formula dia, nak cari diameter, maka kita ada pi D. So, lilitan 88. Pi nak guna apa? 22/7. Darab dengan D. Okey, nak cari D. Jadi 88 darab 7/22 sama dengan D. Pindahkan yang ini. Okey, pindahkan ke sebelah sini. So darab. So pindahkan bawah ke atas ke bawah. So bila anda tekan kalkulator dapat 28 cm sama dengan D. Dapat jawapan. Okey. So nanti ada latihan dia agak sama, okey, dengan yang sini. Ini sebagai rujukan anda cara nak tuliskan langkah ya. Okey, yang ini diberi lilitan sebuah bulatan 36.8 cm. Hitung jejari
bundakan kepada dua tempat perpuluhan. Okay. So di sini saya nak guna formula 2 pi J. So dilitan bagi 36.8. So 2 kali 3.142 kali dengan jejari. Jejari saya nak cari. So di sini anda boleh tuliskan, ini boleh tekan kalkulator. Kalau you tekan kalkulator, you dapat 6.284 kali dengan J. So 36.8 bahagi, ini darabkan, pindah dia jadi bahagi. 6.284 sama dengan J. Okey. Bila anda tekan kalkulator, 6.8 bahagi dengan 6.284, anda akan dapat panjang tau. Dari kalkulator, you dapat 8.85614 panjang. Okey. So, dia sudah tulis sini 2 tempat perpuluhan. Maksudnya selepas titik perpuluhan, dia nak 2 angka. So, you kena lihat yang ketiga ini boleh masuk tak? Kalau boleh, you tuliskan 5.86 sama dengan J. Okey, ini adalah cm. Okey, so maksudnya langkah ini, langkah dari kalkulator ini, okey, yang banyak angka ini tak payah tulis. Okey, cikgu ajar untuk anda bunda. Maka langkah seterusnya setelah you tekan kalkulator, you sendiri kena tulis 5.86 cm sama dengan J. Okey, maka dapatlah jawapannya. So inilah cara bagaimana kita nak bundakan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, seterusnya kita nak lihat luas. Okey. Luas menentukan luas bulatan. Okey, kita tulis dulu apa formula kita untuk luas bulatan. Luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Sekarang mesti jejari, okey? Hitung luas bulatan yang mempunyai diameter. Okey, saya sudah kata diameter dengan jejari ada kaitan. So, saya akan tuliskan luas sama dengan pi J kuasa 2. So, pi 22/7. Jejari, ini bagi diameter. Ini diameter, nak dapatkan jejari bahagi 2. 10 bahagi 2. Maka 22/7 kali 5 kuasa 2. Okey, boleh tekan kalkulator. Maka you dapat 78.57 cm kuasa 2. Kenapa? Ini adalah luas. Jadi kuasa 2. Okey, lilitan adalah cm saja. Jejari 7, maka luas saya. Okey, luas pi J kuasa 2. So, dia nak gunakan 22/7 kali jejari 7 kuasa 2. Kena tulis kuasa 2. So, tekan kalkulator. Dapatlah 154 cm kuasa 2. Okay, itulah cara bagaimana saya nak carikan luas dengan menggunakan rumus. Okey, kita lihat contoh lagi. Diberi luas bulatan ialah 6.6 cm. Hitung jejari dan diameter. Bagaimana saya nak kira? Pelan-pelan kita kira. Kita kira jejari dulu. So, luas bulatan kita guna formula. Tuliskan luas formula, semua mula dengan formula. Okey, sekarang 616. Pi 22/7. Darab jejari. So, ini pindahkan. 616 kali 7/22. Ini adalah jejari kuasa 2. So, bila you darab guna kalkulator, ini 196. Jejari kuasa 2. Maka saya puncakan. Dapatlah jejari. So, 14 cm sama dengan jejari. Saya nakkan diameter. Okey, jejari sudah dapat. Saya nakkan diameter. Diameter, tadi cikgu sudah kata, diameter adalah 2 kali jejari. Maka 2 kali 14. Dapatlah 28 cm. Okey, so inilah cara bagaimana saya nak carikan jejari dan diameter apabila diberi luas. Okey, seterusnya contoh 10. Diberi lilitan bulatan ialah 66 cm. Hitung luas bulatan.
Okey, nakkan luas bulatan. So, luas bulatan bagaimana saya nak kira? So, mula dengan lilitan sini. Kenapa? Kerana dia akan bagi kita jejari. Okey, so kita mula dengan lilitan. Lilitan adalah 2 pi J. Okey, 66. Sama dengan 2 darab 22/7 kali dengan jejari. Okey. So kita boleh tulis 66 sama dengan 44/7 kali dengan C. Okey, pindahkan. So dia akan terbalik. So J saya, okey. Maaf ya. So sekarang J saya bila you tekan kalkulator ini, you dapat 10.5 cm. Ini adalah J. Okey, sudah dapat J. Maka saya boleh carikan luas. Luas adalah pi J kuasa 2. Pi 22/7. Okey. Jari sudah dapat sini kali 10.5 kuasa 2. Maka tekanlah kalkulator dapat 346.5 cm kuasa 2. Inilah cara bagaimana kita nak carikan. Okey, yang seterusnya. Contoh 11. Okey. Diberi luas bulatan je lah yang ini. Okey. 75.46. Hitung lilitan bulatan. Sekarang terbalik. Tak apa. Dia bagi luas bulatan supaya anda cari jejari. Dengan guna jejari itu anda boleh cari lilitan. So kita mula dengan luas sekarang. Luas adalah pi J kuasa 2. So 75.46 sama dengan 22/7 kali dengan jejari. Okey, jejari tak tahu. So 75.46 akan darab 7 bagi 22. Ini adalah jejari kuasa 2. So yang sini you tekan, you dapat 24.01 sama dengan C kuasa 2. So puncakan. Okey. Kalau boleh tak mau tekan. Kalau boleh lah tak mau tekan. Okey, tak mau tekan bagaimana cikgu? Okey, kalau tak nak tekan kita sekaligus kita tulis. Salin semula. Letakkan punca. Sekarang dapatlah jejari. Baru kita tekan kalkulator. Maka you dapat 4.9 cm sama dengan J. Okey, untuk yang lilitan nak cari lilitan sekarang kita gunakan formula 2 pi J. So 2 pi 22/7, jejari 4.9. So tekan kalkulator dapatlah 30.8 cm. Dapatlah jawapan. Okey. So inilah cara bagaimana kita nak buat. Kalau kita lihat. Okey. Lihat kepada latihan di sini. Sebenarnya yang ini sudah ada contoh ke atas. So you boleh rujuk kepada contoh tu, boleh cuba carikan jejari dengan diameter. Yang ini pun sama, diberi lilitan, hitung diameter. Anda ada contoh di atas, boleh lihat. Yang ini pun hitung luas bulatan. Okey, anda boleh gunakan yang contoh di atas, tengok langkah kerja, tuliskan. Okey, kirakan. Lepas tu luas ini pun sama. Jadi soalan yang ada kat sini kebanyakannya sudah ada contoh soalan. Okey, yang ke atas yang tadi kita bincang tu. Yang semua yang ada kat sini. Okey, yang kita bincang. Jadi senanglah untuk anda rujuk nanti. Okey? Itu saja untuk hari ini berkenaan dengan lilitan luas bulatan. Sekian, terima kasih.